Upipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Hai, bersama saya Aino Nano dari YouTube Let's Go Park Channel. Nampak tak kat belakang ni? Hari ini kami berjemput pelbagai bloggers di seantero Malaysia ini untuk melihat perkembangan Let's Go Park. Kalau nak tahu apa benda mereka buat kat sini, apa benda, kita lihat video ini. Hai kawan-kawan. Event hari ni kita mengenali Let's Go Park punya company with Tuan Haji Burhanuddin. So dia ceritakan detail about the first dia buka company until now 2014. It's very impressive. Hari ini pertama kali terima kasih kepada Let's Go Park kerana menjemput Sifu.com untuk attend satu briefing yang agak menarik tentang yang saya dapat tahu projek-projek yang akan datang daripada Let's Go Park, terutamanya series baru, filem baru, dan juga yang menarik sekali itu Taman Tema. Memang sangat teruja dan seronok. Memang saya dah lama nak datang tengok macam mana Upipin ni, macam mana dia buat create cerita tu daripada storyboard sampai ke lukis, lepas tu masuk ke video. Memang best lah. Animasi dulu dia punya slow motion dia very different. Sekarang animasi untuk Upipin memang sangat-sangat best dengan dia punya keunikan perkampungan, many culture lah. Dia akan ceritakan tentang dekat-dekat kartun Upipin ni. Itu yang paling best kali pasal Upipin. Dan begitulah suasana bila mana blogger-blogger di Malaysia ni yang terkenal datang sendiri ke studio Let's Go Park untuk melihat sendiri perkembangan yang disampaikan khas oleh Tuan Haji Burhanuddin sendiri, iaitu owner kepada Let's Go Park. Jadi kawan-kawan, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, YouTube, Instagram, Line dan juga Twitter. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Betul. Ingat pasal Upipin.